Bulan Ramadan 15 hari lagi, semua orang pakat puasa, kita pula jadi geng berkorban. Tahu geng berkorban? Jadi geng berkorban, tak payah puasa lah, tak jadi apa pun. Kita ikut siapa lah ni? Ikut hawa nafsu kita untuk tak mau puasa. Ikut hawa nafsu kita untuk tak mau bayar zakat. Ikut hawa nafsu kita untuk tak buat ibadah tu, tak buat ibadah ni, tak buat perintah ni. Semua kita langgar. Seolah-olah dia dah jadi Tuhan bagi kita. Berbalik kepada tajuk kita pada malam ini, sebagaimana yang tertera pada banner di belakang saya, Istiqbal Ramadan. Kita berceramah sempena menyambut kedatangan bulan yang mulia, bulan penyucian jiwa, bulan penyucian kerohanian bagi seluruh umat Islam di atas muka bumi ini, iaitu bulan Ramadan. Dan kita semua akan menghampiri Ramadan kurang lebih 15 hari lagi. Mudah-mudahan Allah akan memanjangkan usia dan umur kita, memberikan kesihatan dan keberkatan dalam hidup kita, untuk sama-sama menyambut kedatangan bulan Ramadan yang mulia. Cuba tuan-tuan lihat dan perhatikan berapa ramai yang menunggu untuk masuk dalam bulan Ramadan, tetapi kekadang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala telah memanggil dan menjemput mereka lebih awal. Niat nak tunggu bulan Ramadan, niat nak berpuasa dengan umat Islam yang lain, tetapi mungkin esok dipanggil oleh Allah, minggu depan dipanggil oleh Allah, atau mungkin sehari sebelum Ramadan dipanggil oleh Allah, atau kemungkinan beberapa jam sebelum masuk bulan Ramadan dikembalikan kepada Allah. Jadi itulah harapan kita. Mudah-mudahan dipanjangkan umur dan usia, diberikan kesihatan tubuh badan untuk sama-sama menyambut Ramadan dan beramal dengan sebaik mungkin pada tahun ini. Baik, malam ni secara biasa saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan untuk membaca, menghayati, merenung dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang terkandung di dalam suratul Baqarah, merujuk ayat 177, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Suratul Baqarah ayat 177. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Laisal birra, bukanlah dikatakan kebaikan, Antuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib, dengan semata-mata engkau menghadapkan wajah-wajah kamu ke arah timur maupun ke arah barat. Walakinnal birra man amana billah, tetapi kebaikan yang sebenar
ialah bila mana kamu beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, serta beriman kepada sekalian para malaikat Allah dan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, serta beriman kepada para utusan Allah dari sekalian para nabi dan rasulnya. Wa atal mala ala hubbih, dan engkau memberikan, menyedekahkan harta yang paling engkau kasihi dan sayangi, zawil qurba wal yatama wal masakin, kepada kaum kerabat ahli keluarga terdekat, ataupun kepada anak-anak yatim, ataupun kepada golongan-golongan miskin, wabnas sabili wassailina wa fir riqab. Begitu juga engkau memberikan kepada mereka yang terlantar dalam perjalanan, kepada mereka yang meminta-minta, serta kepada mereka yang nak membebaskan diri mereka dari kehambaan. Wa aqamas salata wa ataz zakah, serta engkau dirikan salat, menunaikan zakat, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan engkau melunaskan serta menunaikan janji-janji kamu apabila kamu melakukan urusan transaksi perjanjian. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's, serta engkau bersabar ketika dilanda kesempitan hidup, ketika diberi musibah kesusahan, dan ketika menghadapi suasana peperangan. Ulaikal ladzina shadaku, itulah mereka yang benar-benar beriman dengan Allah dan Rasul-Nya. Wa ulaika humul muttaqun, dan itulah mereka yang sebenar-benarnya bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ayat ni agak panjang, tetapi di sisi ulama-ulama, ayat ini dikenali sebagai ayatul bir. Kenapa ayat ni dinamakan ayatul bir? Kerana adanya pengulangan kalimah, pengulangan perkataan albir sebanyak 2 kali di dalam ayat ini. Pertama pada kalimah laisal birra sekali, dan yang kedua pada kalimah walakinnal birra 2 kali. Sebab tu dinamakan sebagai ayatul bir. Apakah yang dimaknakan? Apakah yang dimaksudkan dengan albir? Albir bermakna dan bermaksud kebaikan. Albir bermakna dan bermaksud kebajikan. Dengan kata lain, ayat yang panjang ini adalah merupakan pengenalan serta definisi daripada Allah tentang kebaikan yang sebenar, kebajikan yang sebenar, kebajikan yang menyeluruh di dalam agama. Ia adalah merupakan satu konsep yang amat penting selain daripada syariat, selain daripada hukum hakam yang terkandung di dalam agama. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita 2 jenis kebaikan. 2 jenis kebaikan dalam agama. Ada 2 jenis kebajikan dalam agama. Yang pertama ialah kebaikan dari sudut ibadah, manakala yang kedua ialah kebaikan dari sudut etika, yang kita namakan sebagai adab ataupun akhlak. Jadi kena ingat bagi kita sebagai umat Islam, dalam kita nak buat kebaikan atau kebajikan,
kena memenuhi dua elemen ataupun dua kriteria kebaikan ni. Pertama, baik dari sudut ibadah kita. Yang kedua, baik dari sudut adab dan akhlak kita. Sebagai contoh, hal-hal yang berkaitan dengan ibadah seperti kita melaksanakan segala bentuk tuntutan di dalam rukun-rukun Islam kita. Pada hari ini, alhamdulillah, atas nama ibadah kepada Allah, perintah Allah, kita menunaikan salat 5 waktu, alhamdulillah. Bila mari bulan Ramadan, kita berpuasa sebulan, alhamdulillah. Bila mari kita mengumpulkan harta yang Allah kurniakan pada kita, cukup haulnya, cukup nasabnya, maka kita mengeluarkan zakat-zakat tertentu, alhamdulillah. Kemudian kita juga menunaikan haji bagi mereka yang diberikan kemampuan, bukan saja harta oleh Allah, bukan sahaja kelapangan masa oleh Allah, bukan sahaja kesihatan tubuh badan oleh Allah, alhamdulillah. Ini dipanggil kebaikan dari sudut ibadah. Manakala yang kedua ialah kebaikan dari sudut adab dan akhlak. Selain daripada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita juga kena jaga hubungan kita dengan sesama manusia. Sebab kita hidup di atas dunia, kita ni dilahirkan dalam kelompok manusia, bersama dengan manusia lain, berkomunikasi, berinteraksi, bermuamalah, berta'amul dengan manusia. Jadi kita kena ada adab, kita kena ada akhlak. Jadi yang ditekankan oleh Allah ialah melakukan hubungan yang baik dengan kaum kerabat kita. Buat baik kepada kedua ibu bapa, buat baik kepada adik-beradik kita, buat baik kepada saudara kita, buat baik kepada sepupu sepapak kita dan seluruh ahli keluarga kita. Begitu juga sekiranya kedapatan di kawasan kita, lingkungan dan tempat tinggal kita adanya anak-anak yatim, maka selaku umat Islam kita kena menyantuni anak-anak yatim. Kita kena bantu golongan fakir, kita kena tolong golongan miskin, kita kena bantu mereka yang memerlukan dan sebagainya. Ini contoh hubungan kita sesama manusia. Jadi kebaikan tu ada pada dua benda ni. Kalaulah hari ni sepanjang kita hidup, kita dah buat dua-dua kebaikan ni dalam kehidupan kita. Ustaz, alhamdulillah, hubungan dengan Allah dalam bab ibadah dan agama saya jaga, alhamdulillah. Dalam bab muamalah dengan orang lain, bermuamalah dengan manusia lain pun saya jaga, alhamdulillah. Tetapi secara realiti yang kita boleh lihat, kedapatan juga di kalangan umat Islam masih ada di antara mereka yang mereka tumpukan pada satu kebaikan dan mereka mengabaikan kebaikan yang lain. Contoh, ada di antara orang Islam hari ini hubungan dengan Allah bab ibadah dia jaga, tapi hubungan dengan sesama manusia dia tak jaga. Manakala yang kedua dengan Allah pula dia tak jaga, tapi sesama manusia dia cukup jaga. Contoh, orang yang mempunyai hubungan yang baik dengan Allah tapi tidak dengan sesama manusia, dia ni tak tinggal semayang, selalu datang masjid, tapi bila ada golongan fakir dia tak tolong, bila ada golongan miskin dia tak bantu, bila ada anak yatim dia tak santuni, malah mengherdik anak yatim, memperleceh dan menghina anak yatim. Contoh, ada juga hak sebaliknya, dia ni tak tinggal puasa,
Tapi dalam bab berniaga, bab berjual beli, kuat juga dia kencing orang. Timbangan tak cukup, tipu orang tu, tipu orang ni, scammer orang tu, belit orang ni, spin orang ni, tu contoh. Tapi ada juga sebaliknya, dengan Allah pula dia tak jaga, tapi dengan sesama manusia dia jaga. Kalau jumpa dengan orang cakap lemah lembut, cakap tertik terenim, dia tak buat masalah dalam masyarakat, tapi sayangnya tak semayang pula. Ada pula dia ni tak buat jenayah, fikir hal sendiri, tak campur orang, tak mengumpat orang, tapi mari bulan Ramadan tak puasa juga. Dan bahkan lebih jauh, kelihatan dan kedapatan. Contoh, dia kata macam ni, saya ni nampak saja tak pakai tudung, saya ni nampak saja tak tutup aurat dengan sempurna, tapi hati saya baik. Nak dengar tak orang bercerita dan bercakap macam ni? Bila kita dengar, secara rumusannya ada dua kesalahan, ada dua kesilapan orang yang berkata-kata macam ni. Aku ni tak tutup aurat tapi baik. Aku ni tak tutup, tak pakai tudung tapi baik hati. Baik, di mana kesilapan dia? Yang pertama, kesilapan dia ialah kerana berani melanggar perintah dan arahan daripada Allah yang terkandung sama ada di dalam nas-nas Al-Quran ataupun daripada hadis serta sunnah Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Adanya ayat-ayat yang mengarahkan wanita-wanita muslim supaya mereka menutup aurat mereka dan melabuhkan tudung-tudung dan pakaian pada dada-dada mereka. Begitu juga dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perintah demikian. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kerana dia mengandai-andai, mengagak-agak, meletakkan satu neraca, satu timbangan yang kita sebut sebagai benchmark. Penanda aras tu ialah rasa-rasa dia. Dia rasa dengan tak pakai tudung tapi hati aku baik. Di mana kesilapan dia? Kerana dia meletak penanda aras kebaikan tu atas fikiran dia sendiri. Kebaikan tu atas akal dia sendiri. Sebagai seorang Islam, kita adanya panduan yang serba lengkap, komplit, cukup sempurna, iaitu Al-Quran. Wahyu, firman, kalam daripada Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai umat Islam, kita berpandu dan merujuk kepada Al-Quran. Kalau kita nak nisbahkan satu-satu kebaikan atau kita nak nisbahkan satu-satu keburukan, kita kena guna pakai Quran dan hadis Nabi. Secara umum, apa saja yang agama sebut tentang sesuatu benda dan mengatakan itu adalah kebaikan, maka kita sebagai umat Islam juga kena membenarkan dan mengatakan itulah kebaikan. Tetapi sekiranya di dalam Al-Quran, dalam agama, dalam hadis Nabi mengatakan sekian ni adalah bentuk keburukan, bentuk kekejian, bentuk yang mengarah kepada dosa, bentuk kebejatan dan maksiat, maka sebagai Islam kita juga kena ikut dan mengiktiraf benda yang sama, kena kata tu adalah keburukan berdasarkan panduan agama. Dalam bab nak menentukan kebaikan keburukan, tak boleh pakai akal, tak boleh pakai rasa-rasa, tak boleh pakai andai-andai, tak boleh pakai agak-agak aku baik benda ni, agak-agak aku buruk benda ni, tak boleh.
Bagai orang Islam, kita ada panduan, nak kata baik kena tengok benarkah dia kebaikan pada agama, nak kata buruk benarkah dia dinisbahkan keburukan pada agama. Jadi persoalan dia, kenapa kita memerlukan Al-Quran? Secara umum benda ni sudah lama berakar dalam masyarakat. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang paling sempurna, diberikan macam-macam kenikmatan oleh Allah, bukan sahaja pada spiritual, roh, tetapi juga pada jasad kita, pada fizikal kita. Kita diberikan akal oleh Allah yang tidak diberikan kepada binatang. Kita diberikan hati oleh Allah. Kita diberikan perasaan oleh Allah selain daripada sekujur tubuh kita. Jadi dalam nak menunjukkan kekuasaan, keagungan, kemahabijaksanaan Allah, Allah telah menjadikan kita ni berbeza. Kita ni berbeza. Sebagai contohlah, saya buat analogi yang mudah. Kalau ciptaan manusia ni macam kita tengok di kilang automobil, kilang kereta baik, kilang motosikal baik, ataupun peralatan elektrik. Biasanya kalau dia ni jenama yang sama, model yang sama, dia akan keluar macam tu saja. Contoh proton saga lah. Maksudnya model proton saga ni banding dengan proton saga lain, panjang dia sama, lebar dia sama, berat dia sama, tayak dia sama, dia punya rim inci dia sama, dia dashboard steering pun sama, kaset pun sama, radio pun sama, kerusi pun sama. Tak ada kata, oh semalam kawan saya beli proton saga lagu lain, saya beli hari ni panjang 3 inci. Panjang ke 3 inci? Tak, lagu tu jugalah. Color lain, plate lain tu belakang kira. Tapi lagu tu je. Tapi Allah menjadikan manusia walaupun jenis dia tu sama. Bapak kita manusia, mak kita manusia, berbeza cuma berlainan jantina. Hak ni lelaki, hak ni perempuan. Dan anak yang dilahirkan daripada ibu dan bapak yang sama, kita andaikanlah boleh 5 orang anak ke 6 orang anak. Adakah 6 orang anak ni semua sama? Sebiji macam kereta tadi. Oi, anak aku ni pelik sikit. Tinggi semua sama 6-6. Berat semua sama 60 kilo. Kulit semua sama. Rambut semua sama. Suara semua sama. Ada tak macam tu? Bukan kata hak ni mak lain, hak ni pak lain. Tak. Mak yang sama, pak yang sama. Kalau ada 6 orang, dengan umum kita sebut hak ni tinggi, hak ni rendah. Tiba-tiba hak ni gemuk, hak ni kurus. Tiba-tiba hak ni putih, hak ni hitam. Hak ni rambut lebat, hak ni tak berapa nak ada rambut. Hak ni suara garau, hak ni suara nyaring. Hak ni suara merdu, hak ni tak sedap langsung. Walaupun dari induk yang sama, Allah menjadikan perbezaan. Bahkan dengan perbezaan tu nak habaq rapat dan dekatnya hubungan kita dengan ibu bapa, tak tengok muka pun mak dah cam. Mak duk kat dapur bunyi radio kuat. Mak duk kat dapur bunyi TV kuat. Siapa ada kat luar tu? Tolong pelankan sikit volume suara tu. Okey mak, baik. Tak nampak muka tapi dengar suara. Okey mak, baik. Dengar tu. Oh tahu dah ni mamat ni. Pasal apa dia mak boleh kata tu mamat? Sebab suara anak dia tahu hak ni suara mamat, hak ni suara Tijah, hak ni suara Jaafar, hak ni suara ni. Tak tengok muka pun, cuma dengan suara mak kita boleh tahu ni siapa. Tu perbezaan. Bila kita ni berbeza, Allah jadikan pula bangsa yang berbeza, agama yang berbeza, latar belakang yang berbeza, kulit yang berbeza, bangsa yang berbeza, etnik yang berbeza, kaum yang berbeza, macam-macam perbezaan. Dan atas perbezaan ni
memang kita tidak dapat tidak akan berlakunya pertentangan, akan berlakunya khilaf, akan berlakunya perbandingan, perbezaan pandangan dan pendapat. Dia nak suruh berhenti dah kata. Tak lagi. Jadi atas perbezaan-perbezaan inilah Allah nak menyatukan kita semua manusia, hambanya, makhluknya yang dijadikan oleh Allah supaya tunduk kepada satu syariat, supaya tunduk kepada satu hukum hakam, kepada satu undang-undang yang dinamakan sebagai Islam, yang dinamakan sebagai agama, yang dinamakan sebagai syariat, untuk memberikan persamaan kepada semua perbezaan tadi. Jadi semua hak kita duk kata pendapat aku, hak ni pandangan aku, hak ni fikiran aku, hak ni buah fikiran aku, hak ni agakkan aku, hak ni andaian aku, hak ni rasa-rasa aku, semua tu kita himpun, semua tu kita kumpul, kena tunduk di bawah yang namanya agama. Hak rasa-rasa tadi tak boleh pakai dah. Hak agak-agak tadi tak boleh pakai dah. Hak andai-andai tadi tak boleh pakai dah. Hak aku rasa macam ni tak boleh pakai dah. Sebab tu bila kita semua tunduk pada satu agama, kebersamaan itu akan datang secara automatik. Bila mana semua ni di bawah agama, Allah perintahkan salat. Jadi sebagai orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasul, segala rukun iman, segala rukun Islam, dia ada agama, maka semua wajib melaksanakan perintah solat. Tak ada lagi boleh kedengaran, aku rasa solat ni tak berapa bagus untuk kita, aku rasa tak payah semayang lah. Tak ada dah. Tak perlu ada dah benda macam tu. Bila kita duduk bawah satu agama, siapa pun kena semayang. Bila mari bulan Ramadan, siapa pun kena puasa, kecuali yang diberikan keuzuran agama. Siapa yang ada lebihan harta, kena bayar zakat. Siapa yang tak ada harta, wajib terima zakat. Siapa yang ada kemampuan, ada kelebihan, ada kelapangan, boleh menunaikan haji di Mekah. Tidak ada paksaan. Jadi atas dasar inilah kita boleh melihat semua benda ni. Sebab tu we have no choice. Kita tidak ada pilihan. Ada benda yang kita tak ada pilihan, ada benda yang kita perlu memilih. Contoh, bila Allah menjadikan kita, tak pernah lagi seminggu kita akan keluar daripada perut mak kita. Kita akan keluar daripada rahim ibu kita. Datang malaikat bertemu dengan kita dalam kandungan, bawa borang tertentu supaya kita ni pilih, kita tik, nanti keluar kita nak macam mana. Ada tak macam tu? Tak ada. Bukan kata malaikat datang, kamu ni ada 3 hari lagi lebih kurang, lepas pada ni mak kamu akan lahirkan kamu. Jadi bila kamu nak dilahirkan, di sini ada beberapa keping borang, sila tik. Jadi dalam borang tu nanti keluar, nak handsome ke nak huduh? Agak-agak nak tik hak mana? Handsome lah. Nak kaya ke nak miskin nanti hidup kat dunia? Tik kaya. Nak putih ke nak hitam? Tik putih. Nak bahagia ke derita? Bahagia. Semua kita pilih hak elok-elok. Macam tu ke? Tidak. We have no choice bab tersebut. Ni adalah kurniaan Allah. Ni adalah takdir daripada Allah sepenuhnya. Kita tak ada pilihan. Maksudnya kalau kita keluar ni berkulit hitam, walaupun kita ni kalau boleh kulit putih, tetap hitam. Kita keluar tubuh gemuk, kalau boleh nak kurus. Kita keluar rambut pendek, kalau boleh nak rambut panjang. Kita keluar ditakdirkan hidup miskin, kalau boleh nak kaya.
Tak ada pilihan bab tu. Apa yang Allah tentukan, itulah ada pada diri kita. Tetapi kita juga sepanjang hidup diberi ruang pemilihan. Yang ni kita boleh pilih sama ada nak beriman atau nak kufur pada Allah. Kita nak jalan-jalan yang membawa ke syurga atau kita pilih jalan-jalan yang membawa ke neraka. Kita nak jalan yang diikuti oleh para nabi dan rasul atau nak pilih jalan-jalan diikuti oleh para penentang nabi dan rasul. Yang ni ada pilihan. Nak semayang tak mau semayang, ada pilihan. Nak puasa tak mau puasa, ada pilihan. Tapi bab tadi tak ada pilihan. Sebab bab tadi tak ada pilihan lah. Dia bukan menjadi penentu, dia bukan menjadi penanda aras kepada syurga dan neraka kita. Kita masuk syurga dan neraka bukan yang kita tak ada pilihan tadi. Bukan masuk syurga sebab kurus dan gemuk. Bukan masuk syurga dan neraka sebab tinggi dan rendah. Bukan sebab putih dan hitam. Bukan sebab ada rambut ke kepala botak. Tu bukan penentu. Kalau hak tu penentu, letih kita. Pasal apa ustaz? Pukul 3 pagi jogging dah ni. Kena kurus lah, sebab kurus lah masuk syurga. Kalau gemuk masuk neraka. Pukul 3 pagi jogging dah, nak suruh apa? Nak suruh kurus. Sebab kurus tu nanti masuk syurga. Kalau gemuk masuk neraka, letih. Ustaz nak pergi mana ni dengan beg besar? Nak naik flight lah. Flight nak pergi mana? Korea. Pasal apa pula Korea? Pembedahan plastik. Sebab aku tak berapa cantik. Handsome masuk syurga, muka huduh masuk neraka. Kena buat awal-awal lah. Adakah sebab tu? Tak jadi penyebab pun, sebab Allah dah memang buat macam tu. Kalau kerana tu, maka berlakulah ketidakadilan. Hak putih masuk syurga, hak hitam masuk neraka. Hak kaya masuk syurga, hak miskin masuk neraka. Itu bukan pilihan kita. Tapi pilihan hak macam-macam tadi, aku suruh semayang, kamu boleh pilih. Nak semayang ke, tak mau semayang. Nak puasa ke, tak mau puasa. Nak zakat ke, tak mau zakat. Itu baru jadi penentu kamu ni syurga atau neraka. Jadi tu kita kena ingat. Sebab tu perlu kepada panduan agama. Dan satu lagi, kenapa perlu kepada agama? Kerana kita ni ada sifat yang terhad dan limited. Baik. Sini penting kita tahu why kita kena ada agama. Tak boleh tak beragama untuk menentukan kebenaran dan kesalahan tadi. Pertama, pada diri manusia ni tingkat atau level yang paling rendah. Tingkat dan level yang paling rendah Allah bagi kepada kita, nama dia gharizah. Apa dia gharizah? Naluri sebagai manusia. Hak ni semua orang ada. Contoh, bila kita ni rasa lapar, mari rasa lapar, kita semua berkehendak kepada makanan. Mari dahaga, kita bersemua nak kepada minuman. Mari perasaan takut, kita nak kepada perlindungan. Dia mari perasaan jatuh cinta. Mari perasaan risau. Mari perasaan runsing. Mari perasaan stres. Semua ni sama saja. Bezanya berlaku ketika hal-hal tertentu. Mungkin hari ini saya ada berita yang mengembirakan. Dia boleh memberi ketenangan dan kegembiraan pada saya. Tiba-tiba saudara pula diberikan ujian dan musibah. Sedih, risau, gelisah. Tapi hari lain mungkin hak sedih, risau, gelisah mari tang saya pula. Hak gembira pi pula kat dia. Silih berganti, tapi benda ni semua manusia ada. Ni disebut gharizah. Manakala tingkat yang kedua ialah al-hawas, iaitu 5 anggota panca indera kita. Yang kita panggil mata, yang kita panggil telinga, hidung, mulut, tangan, kaki. 5 panca indera inilah sumber yang ilmu tu masuk pada kita. Contoh, Allah sebut dalam Quran tentang
penglihatan, Allah sebut pendengaran, Allah sebut tentang hati, Allah sebut tentang akal. Baik. Pertama, ilmu boleh masuk melalui penglihatan. Lagu mana? Yang tuan-tuan hari ni boleh baca Quran tu, apa yang tengok huruf Quran tu? Apa yang tengok pada baris tu? Apa yang tengok pada buku tulisan, pada perenggan tu? Tang mana yang tengok? Mata lah duk tengok tu. Mata duk tengok baca A, B, C. Mata duk tengok alif, ba, ta. Mata duk tengok perkataan tu. Mata duk tengok kalimah ni. Mata yang baca Quran. Mata yang baca buku. Mata yang baca majalah. Jadi melalui penglihatan, ilmu boleh masuk melalui jalan tersebut. Yang kedua, ilmu boleh masuk melalui apa? Pendengaran. Berkemungkinan mata dia buta, tapi tak menghalang dia kalau orang bawa dia datang masjid. Nak bawa saya pergi mana? Nak bawa kamu pergi dengar kuliah, nak bawa kamu pergi dengar ceramah, sedangkan mata dia buta. Bersandar dia pada dinding, duduk di atas kursi, dia boleh mendengar perkataan-perkataan dan kalimah yang diucapkan oleh penceramah, yang diucapkan oleh ustaz, yang diucapkan oleh tuan-tuan guru melalui pendengaran dia. Ilmu boleh masuk tak? Boleh, walaupun mata buta. Tambahan lagi boleh kita hak mata boleh baca, hak telinga boleh dengar, lagi boleh masuk. Kemudian bahagian hidung, ilmu boleh masuk tak? Ilmu boleh masuk tak bahagian hidung? Boleh. Hak tuan-tuan hari ni berani kata hak ni harum, berani kata hak ni busuk, berani kata hak ni tengik, berani kata hak ni hanyir, berani kata hak ni tu, hak ni datang dari mana ilmu tu? Melalui hidung. Dia tak datang melalui tulisan. Tulisan tu sebut harum. Adakah tuan-tuan akan berasa bau harum tu dengan baca tulisan? Bila baca sungguh harum, tiba-tiba lagu jadi harum tiba-tiba. Bukan seperti kentut yang busuk, tiba-tiba mari bau kentut tu dengan baca tulisan. Mari ke tak benda tu? Tak mari. Dia tak mari dengan tulisan. Walaupun perkataan tu harum, dia tak mari bau harum tu melalui baca tulisan. Dia tak mari bau busuk kentut tu melalui baca tulisan, tapi melalui pengalaman. Cium bunga ros bau harum. Cium mak memasak di dapur bau macam ni. Cium duk sebelah kawan kentut bau lagu ni. Sebab tu tuan boleh kata hak ni harum, hak ni wangi, hak ni busuk, hak ni hanyir, hak ni tu sini. Yang keempat, melalui deria mulut. Kita ada lisan, lidah, ada bibir, mulut. Ilmu boleh masuk tak sini? Hak berani kata ni masin, ni tawak, ni pahit. Apa lagi? Ni kelak, ni tu, ni, mari kat mana? Mari kat rasa tu. Bukan sama macam tulisan tadi. Kalau tulisan sebut kelak, dia tak mari rasa kelak tu berpandukan tulisan. Dia tak mari rasa masam, rasa manis dengan baca tulisan. Pi kedai, ikan siakap 3 rasa, masin, masan, manis. Makan tak lagi. Adakah kena baca tu? Mari dah kecapan. Baca saja. Mari tak? Tak mari. Nak mari lagu mana? Kena letak ikan sekok, hak siap masak. Baru kecapan tu mai. Boleh, masin ni terlebih. Walaupun 3 rasa, lebih pada masin, manis. Lepas tu, mana lagi ilmu dapat ni? Dengan tangan kita boleh berani kata berat, ringan. Dengan tangan kita boleh berani kata halus, lembut, kasar, licin. Dengan tangan kita boleh kata ni botak, ni berbulu, ni menggerutu, ni kasar, sebagainya. Boleh timbang berat, ringan pun hak ni. Jadi ilmu datang melalui 5 benda ni. Pernah tengok tak juri Ratu Cantik orang buta? Juri Ratu Cantik orang buta. Pernah tak? Tak ada. Agak-agak siapa nak lantik? Tinggi mana ilmu dia pun orang tak letak juri Ratu Cantik ni orang buta. Dia nak tengok apa? Dia nak nilai di mana kecantikan tu.
Adakah dia bijak sangat? Bunyi cara jalan pun tahu dah cantik, ketuk ketak mesti cantik ni. Adakah lagu tu? Tak. Juri juara lagu, juri anugerah lagu tapi tuli. Lagu mana tuan? Aku tak dengar apa, pakai agak aja. Kalau dia anugerah bahagian showmanship, bahagian persembahan lain, hak tu cukup dengan mata. Tengok hak ni lompat, hak ni terjun, hak ni tu tak apa. Ni nak lidai lagu. Tone di mana, pitch di mana, suara lagu mana, falsetto lagu mana, semua sekali. Kalau tuli, tak ada. Jadi kenapa tak cukup dengan 5 ni untuk kita berilmu? Yes, memang tak cukup. Why? Sebab limitation, terhad. Ilmu boleh masuk melalui mata, tapi mata kita ada limit. Kalau kita memandang, takat mana je mata boleh pergi? Takat mana? Ni, belakang ni. Tak jauh. Belakang dinding ni, di belakang saya mungkin ada bilik. Dan belakang dalam bilik ni ada orang. Boleh teka tak agak-agak? Padahal belakang tu lah jarak dia. Tapi tak nampak dah orang dalam tu. Di samping tak nampak orang, kalau orang bagi tahu ada orang, cuba teka. Teka tu mungkin betul, mungkin salah. 10 orang. Ada ustaz 2 orang. Talah dah. Pandangan kita pi ke laut, duk tepi laut, duk tepi nampaklah sampan, duk tepi nampaklah perahu-perahu kecil, duk tepi nampaklah kapal yang dah berlabuh. Tapi kapal hak betul-betul duk tengah bergulung dengan gelombang, duk tengah memukat, duk tengah memancing, di tengah-tengah tu kita nampak tak? Kita nampak tak? Tak nampak, tapi dia ada tak? Dia ada. Tu terhad mata kita. Malam ni hak cerah ni, tapi malam dalam gelap. Siang tadi bukan mainlah kita, hak tu nampak, hak ni nampak, hak tu cerah, hak ni cerah. Malam tutup lampu, walaupun ada kawan baik depan tu. Tahu tak siapa dia? Tak tahu dah bila tutup lampu. Tak tahu dah. Nak tahu bila? Pak Allah kamu Mamat. Pak Allah kamu Azhar ke siapa? Telinga boleh dengar, tapi limitation. Jauh mana telinga kita boleh dengar? Kita ni kota star kan, ustaz kan? Kedua-dua kota star duduk dalam ustaz dah. Halo ustaz. Ni orang duduk karaoke Sungai Petani malam ni dengar tak? Contohlah ada orang duduk karaoke Sungai Petani. Tak dengar dah. Dia duduk tengah karaoke betul-betul. Karaoke sungguh-sungguh. Telinga kita dengar takat ni je. Tu jauh sangat Sungai Petani, pi jalan besar depan tu sikit je. Seminit saja. Tak dengar dah. Hidung kita limitation. Jauh mana boleh dengar? Jauh mana boleh hidu? Terhad. Ni boleh rasa, terhad. Ni terhad. Jadi atas dasar terhad tu, kita memerlukan akal. Kita memerlukan hati. Jadi akal ada, hati ada pun masih tak cukup. Kita memerlukan apa? Memerlukan wahyu. Why? Sebab keterbatasan tadilah untuk menanggapi dalam agama yang disebut ghaibiyat. Benda-benda gaib, benda-benda yang di luar 5 panca indera kita untuk tangkap. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa pernah tengok? Tak ada siapa. Tapi yang kata percaya Allah tu ada, percaya Allah tu wujud, beriman kepada Allah, semayang kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, macam mana boleh tahu? Macam mana boleh tahu? Sedangkan kita tak pernah tengok. Macam mana boleh tahu dia wujud sedangkan kita tak pernah lihat? Kita hari ini beriman sebab firman tu. Kita hari ini beriman sebab wahyu tu. Kalau kita tolak firman Allah, tolak wahyu Allah, guna akal semata-mata, agak-agak Tuhan tu wujud ke tak wujud? Nak main dengan otak kita. Benda yang tak nampak tak wujud. Benda yang tak boleh tengok tak wujud. Akal kita tu je. Tapi hak kata percaya kepada Allah sebab wahyu. Malaikat tak pernah tengok.
Tapi pasal apa percaya dan beriman? Sebab wahyu menceritakan. Tak ada wahyu, malaikat pun tak ada. Malaikat pun tak wujud. Jin. Jin tak pernah nampak kan? Tak wujud lah akal kita sebab tak pernah nampak, tak pernah tengok. Sebab Quran cerita jin ada. Hari akhirat jauh lagi, tak tahu bila nak jadi. Dalam ilmu dan kuasa Allah mungkin kita menafikan tak ada hari kiamat, macam golongan musyrikin Mekah lawan Nabi dulu. Mati-mati mana ada hari akhirat, mana ada hari kiamat, mana ada kita dibangkitkan kembali. Tu semua sebab wahyu. Jadi sebab tu kita kena berlandaskan wahyu atas hal-hal ghaibiyat yang akal kita, panca indera kita, hati kita ni ada keterhadan, limitation. Sebab tu tak boleh berandaikan kepada akal-akalan. Bila hak tak nampak, Allah nak perkenalkan dia. Sebab itulah Quran mari cerita nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, perbuatan-perbuatan Allah, supaya kita kenal dia. Hak kita tak nampak, hak kita tak tahu macam mana. Tak nampak pun percaya, tak nampak pun beriman dengan wahyu tadi. Ini kepentingan wahyu. Baik, kembali kepada persoalan kebaikan tadi. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Tidaklah dikatakan kebaikan semata-mata dengan kamu menghadapkan wajah-wajah kamu ke arah timur maupun barat. Sebenarnya ayat ni masih lagi ada perkaitan dan perbahasan dengan ayat 142, 143, 144. Iaitu persoalan kiblat dan tahwil kiblat. Apa dia tahwil kiblat? Penukaran arah kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram di Mekah. Di sini adalah merupakan teguran kepada orang-orang Yahudi pun Allah tegur, orang-orang Nasrani pun Allah tegur, golongan musyrikin Mekah haduk sekali dengan Nabi di Mekah pun Allah tegur tentang persoalan kiblat. Why? Baik, kisah dia lebih kurang. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, masa tu Kaabah ni dipenuhi, dikelilingi oleh patung-patung berhala sebelum pembukaan kota Mekah pada 8 Hijrah. Nabi duduk di Mekah dulu menjadi satu kepercayaan dominan. Sebahagian besar masyarakat di Mekah ni waktu tu sembah berhala. Jadi bila sembah berhala, patung-patung berhala tu penuh duduk di keliling Masjidil Haram tu. Jadi Nabi solat pada masa tu menghadap ke mana? Menghadap ke Kaabah ke menghadap ke Masjidil Aqsa waktu duduk Mekah? Nabi solat arah kiblat tu ke mana? Masjidil Aqsa. Inilah kiblat orang-orang Yahudi di Masjidil Aqsa, kiblat nabi-nabi dan rasul dari golongan Bani Israel. Jadi awal-awal kenabian pun Nabi Muhammad dan para sahabat solat tu menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Tetapi walaupun ke arah Masjidil Aqsa, masih ada lagi peluang Nabi tu menghadap ke arah Kaabah, cuma mengambil arah dan jalur yang sama. Contohlah kita katalah kan, ni Kaabah katakan. Contoh ni arah Masjidil Aqsa. Jadi advantage dan kelebihan yang ada pada Nabi, walaupun semayang tu nak menghadap kau tu, ada Kaabah di Mekah. Jadi boleh duduk menghadap Kaabah dalam masa yang sama menghadap Masjidil Aqsa. Tetapi bila Rasulullah berhijrah ke Madinah, Rasulullah dah tidak boleh berbuat demikian kerana arah Madinah telah membelakangi Kaabah. Jadi Kaabah jadi duduk belakang. Bila Nabi duduk Madinah menghadap Masjidil Aqsa, Kaabah di Mekah tu jadi terkebelakang.
Jadi dalam tempoh 16 bulan, ada riwayat kata 17 bulan selepas Nabi berada di bumi Madinah, setahun lebih lah. Riwayat tu sebenarnya pun tak perlu ada 16-17, cuma perbezaan dia hak 16 bulan tu betul-betul Nabi berada di Madinah. Hak kata 17 bulan tu, sebulan tu dia campur perjalanan Nabi hijrah. Jadi sebenarnya lebih kurang je lah, tak kisahlah hak mana-mana pun. Ketika 16 ataupun 17 bulan itulah berlaku tahwil kiblat. Pertukaran arah kiblat daripada Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram di Mekah. Why? Kerana bila mula-mula Nabi ni sampai di Madinah, di sana sudah ada golongan Yahudi. Yahudi lebih awal lagi ada di sana, dah beratus-ratus tahun dah selepas berlakunya peristiwa diaspora. Jadi ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Qainuqa. Jadi bila Rasulullah berhijrah ke Madinah, Allah sebut di dalam beberapa tempat dalam ayat Quran, ini adalah merupakan peluang yang terakhir. Allah bagi kepada golongan Yahudi untuk mereka kembali kepada jalan yang sebenar, kembali kepada jalan Allah, kembali kepada bertaubat kepadanya. Sebab mereka pun duk tunggu kedatangan dan kehadiran Nabi dan Rasul yang terakhir yang diberitakan dalam kitab-kitab mereka. Dah ada ciri-ciri, dah ada sifat-sifat, dah ada keadaan-keadaan Nabi dan Rasul yang terakhir ni. Antaranya ialah sebab tu mereka mendatangi bumi Yasrib. Kerana dalam kitab mereka menceritakan bahawa Nabi dan Rasul yang terakhir ni, yang kemudian harinya akan berhijrah ke satu bumi yang dipenuhi dengan pohon-pohon kurma. Jadi bila mereka bila mereka analisis, bila mereka tanda, bumi itu adalah bumi Yasrib. Mereka tak pergi bumi Mekah tempat lahir Nabi, tapi mereka tunggu di bumi yang kemudiannya Nabi itu akan berhijrah bumi ini. Bila Nabi Muhammad berhijrah dan peluang terakhir untuk mereka melihat sendiri tanda-tanda yang mereka temui dan jumpai dalam kitab mereka. Nabi ni kalau tidur macam mana, bercakap macam mana, akhlak macam mana. Dan mereka boleh padukan dengan sosok personaliti Muhammad yang hadir di Madinah. Maksudnya Nabi ni cakap macam ni, Muhammad cakap macam mana, boleh tengok terus. Muhammad tidur macam ni, yang diberitakan dalam kitab tidur macam mana. Ni peluang mereka. Tetapi inilah Yahudi disebabkan kedegilan dan keras hati mereka, sombongnya mereka dengan kebenaran yang datang daripada Allah, mereka tolak Nabi, tak mau beriman dengan Nabi, malah mengambil sikap menentang Nabi, dan ada cubaan-cubaan sampai nak bunuh Nabi. Jadi pertama Nabi hadir di Madinah, mereka mula menyindir Nabi. Mereka sindir Nabi macam mana? Merendah-rendahkan Nabi macam mana? Kamu wahai Muhammad, kami mendapat kabar dan berita bahawa apa yang kamu bawa ni amat-amat berlawanan dengan pegangan orang-orang di Mekah. Orang di Mekah mereka sembah lain, kamu sembah lain. Di Mekah buat lain, kamu bawa ajaran lain. Di Mekah agama lain, kamu bawa agama lain. Kamu dianggap membawa ajaran baru. Kenapa orang Yahudi boleh tahu? Banyak sebab. Salah satunya ialah mengapa diturunkan surah Al-Kahfi pada Nabi. Sebab dah ada dua duta daripada Mekah, Uqbah bin Abi Mu'is dan Nadhar bin Haris, yang diutuskan oleh pemuka musyrikin Mekah sebagai duta pi tanya soalan. Wak balik 3 soalan tu. Soalan ni datang dari mana? Pendeta Yahudi di Madinah. Kat tempat kami ni ada seorang pemuda dakwa dia Nabi, dakwa dia Rasul. Jadi apa yang kami boleh buat?
Kamu balik bawa 3 soalan ni, tanya dia. Kalau dia boleh jawab 3 soalan ni, dia Nabi sungguh, dia Rasul sungguh. Kalau dia tak boleh jawab, dia hanya claiming, mendakwa, mengaku-ngaku saja dia ni Nabi dan Rasul. Sudah ada pengetahuan tentang Nabi. Cuma yang peliknya, kamu mendakwa membawa ajaran baru yang berbeza dengan agama dan pegangan kami, tapi bila kamu nak beribadah, bila kamu nak semayang, bila kamu nak solat, pasal apa kiblat sama dengan kami? Agama lain-lain, ajaran lain-lain, tapi bila semayang, pasal apa menghadap kiblat kami Masjidil Aqsa? Dia peleceh Nabi, dia perendah Nabi. Jadi Nabi tak boleh kata apa lah. Sebab tu sepanjang malam duduk Madinah, Allah gambarkan dalam surah Baqarah tu, Nabi senantiasa buat apa? Mendongakkan wajah, kepala Nabi ke langit. Nabi tak kata sepatah apa pun. Nabi tak panjatkan doa pun. Nabi tak buat sepotong rayuan pun. Cuma Nabi mendongak ke langit, mudah-mudahan adanya arahan, adanya perintah, suatu masa Allah mengalihkan kiblat ke Masjidil Haram. Sebagai Allah, bukan saja pencipta Nabi, pencipta kita, pencipta alam semesta, keadaan Nabi itu pun Allah dah tahu, walaupun Nabi tak ungkapkan satu kalimah pun atas harapan dia. Macam mak kita lah. Bukan nak banding mak kita dengan Allah dah, cuma nak buat analogi bagi mudah faham. Mak kita balik sekolah, tengok air muka kita, dia tahu dah. Hang ni nampak takut-takut ni pasal apa? Ada kejadian apa di sekolah? Kita tak cerita apa, tapi air muka kita tu mak boleh baca. Selalu air muka kita terlompat-lompat happy. Sebab kadang-kadang sebelum sampai rumah panjat pokok dulu, sebelum sampai rumah terjun parit air dulu, gembira. Tapi hari ni ni pasal apa ni? Ada apa kat sekolah? Tadi dapat nombor last cikgu rotan. Habis aku kata dah, aku tanya tu muka lagu lain. Mak kita dia tahu riak muka kita. Kita tengah sedih ke, kita tengah happy ke, kita tengah risau ke, sebab tu dia tanya. Sebab muka kita biasa pada pandangan dia bukan macam ni. Kalau berlain tu dia tanya dah, hang ni pasal apa jadi lagu ni? Selalu cakap banyak, tiba-tiba tak mau bercakap dengan orang ni, mesti ada kes, mesti ada hal ni. Tu mak kita. Tapi Allah, keadaan Nabi itu sudah cukup hal demikian. Lepas tu berlakulah tahwil kiblat, ringkas cerita. Jadi kiblat diarahkan ke mana? Ke Masjidil Haram, kembali kepada kiblat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail. Jadi bila tahwil kiblat, orang Yahudi peleceh lagu mana pula? Dia kata kamu ni lagu mana? Orang Islam ni tak ada ketetapan, tak ada keteguhan. Sak semayang menghadap kok ni, tiba-tiba menghadap kok ni, sak ke arah tu, sak ke arah ni. Dia kata lagu tu pula. Tak ada ketetapan sungguh lah. Kita orang Islam ni termasuk Nabi bukan suka-suka. Nak pindah sana, pindah sini, tukar sana, tukar sini. Kita semua arah kiblat ni menghadap kerana apa? Kerana perintah Allah. Kerana perintah Allah lah kita tukar tadi. Tak kira lah lepas ni kalau kata Allah perintahkan bukan Masjidil Aqsa dah, bukan Masjidil Haram dah, aku nak suruh orang Islam lah ni semayang ke arah sekian-sekian. Kita buat ke tak kalau Allah suruh? Kita rela tukar, tak jadi masalah pun. Walaupun sayangkan kiblat arah Mekah, kalau Allah tu juga yang perintahkan ke arah lain, pasti kita ikut, pasti kita turut. Isu bukan pindah-pindah, isu bukan tukar-tukar, kerana perintah dan arahan Allah. Jadi walaupun demikian, masih kedapatan lagi di luar sana non-Muslim yang tak memahami. Mereka cuba mengagak-ngagak dan mengandai-andai persoalan kiblat ni nak disamakan dengan mereka. Jadi bila mereka ni sembah patung, bila mereka sembah berhala, bila mereka sembah objek, entiti tertentu, mereka pun dakwa kita pun sembah Kaabah, sembah batu, sembah dinding, sembah Hajarul Aswad, sembah tiang macam-macam. Kisnya apa? Kis dalam masjid ada tiang. Berbetulan kita duduk belakang tiang. Sembah tiang.
Ada dinding, sembah dinding. Ada Kaabah, sembah batu. Kebetulan duk ke arah Hajar Aswad, sembah Hajar Aswad. Dah kita duk kata dia sembah berhala, dia sembah batu, dia tak ada arah nak kata apa, dia balas kot tu. Tuan-tuan, ingat dua benda bab kiblat. Pertama tadilah, nombor satu pi ke macam tadi, kerana perintah Allah. Allah yang suruh kita menghadap ke arah kiblat. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak menjadikan solat berjemaah, ibadat bagi keseluruhan umat manusia ni terarah pada satu arah. Bukan kerana suka-suka, aku nak semayang kok ni, aku nak menghadap kok ni, aku nak menghadap kok ni, aku nak semayang kok ni, berterabuk. Agak-agak ni, kapek ni nak tempah lagu mana kalau semayang boleh ikut dan? Saya ni nak tempah tok imam di satu masjid, nak tempah kapek, tapi semayang tempat kami ni tak macam masjid lain. Masjid lain dia satu arah saja. Kami ni kok dan, kok tu kok ni nak tempah kapek lagu mana hak sesuai ni. Bak mari hak tu ke kanan, mari hak tu ke kiri. Pening kepala orang buat kapek ni. Tak ada demikian. Yang kedua, kalau nak kata kita ni sembah dinding pada Kaabah, dinding pada masjid. Kaabah tu tuan-tuan, kalau ditakdirkan berlaku bencana alam, mari banjir besar, hanyut dinding Kaabah, hanyut batu hak buat Kaabah, ataupun kebakaran, habis hangus batu tu, ataupun bencana alam, habis lingkup Kaabah. Kiblat kita berubah ke tak? Tak. Maksudnya kalau hanya kerana dinding tu tak ada dah. Binaan tu tak ada dah. Kami akan menghadap ke mana? Kotu juga. Bukan sebab dinding, bukan sebab binaan. Kalau nak kata kerana Hajarul Aswad, tuan-tuan, dalam sejarah Hajarul Aswad pernah hilang selama 22 tahun. 317 Hijrah. Hajarul Aswad pernah dicuri oleh satu firqah daripada Syiah Ismailiyah. Firqah yang bernama Al-Qaramitah. Dia curi. 22 tahun hilang. Lepas tu berjaya ditemui dan dikembalikan semula pada tempatnya. Tapi kalau nak kata kita tu menghadap ke arah Hajarul Aswad, bila hilang tu menghadap ke mana? Ikut dan ke? Tak. Kotu juga. Tak ada kata aku agak-agak lah bila Qaramitah ni mesti geng Iran. Jadi kita pun kena aku Iran lah, agak-agak dia duduk situ. Tak ada. Kena bom ke Kaabah, hancur ke Kaabah, tak ada. Kita ada arah yang tetap. Tapi kamu belum tentu. Kamu kalau patung duduk depan, kamu menghadap kau tu, menyeru kau tu. Tapi kalau alih patung ke kanan, berani tak nak straight lagi? Kami sama dengan orang Islam, nampak je kau ni pun patung duduk kanan tak boleh dah, kena pusing kau ni dah. Patung duduk kau ni kena pusing kau ni dah. Kamu tak ada arah yang tetap. Antu kena mahir. Nak habaknya apa? Bukan semata-mata kebaikan dalam agama. Kebaikan dalam agama yang sebenar ialah kamu beriman kepada Allah, bukan nak menafikan kepentingan dan kebaikan menghadap kiblat tu. Tapi tu bukan satu-satunya kebaikan dalam agama yang cuba kamu nak timbulkan. Sebab tu menghadap kiblat ni rukun solat ke tak? Ada tak dalam rukun solat? Rukun solat menghadap kiblat. Tak ada kan? Tak ada rukun solat. Menghadap kiblat ni duduk syarat wajib semayang ke syarat sah semayang? Kiblat syarat wajib ke syarat sah? Syarat sah semayang. Bab kiblat ni bukan bab usul, bab furu', bab cabang saja. Sebab tu bila kita tengok perbahasan ilmu fiqh, walaupun dia ni syarat sah semayang, nak jadi semayang tu sah, salah satunya menghadap kiblat, tapi dia tak mutlak. Bila kita mendalami perbahasan ilmu fiqh, contoh kita akan berdepan dengan solat khauf. Apa dia solat khauf? Solat ketika berada dalam medan peperangan. Macam sahabat dulu, solat ketika menaiki kuda, solat ketika menaiki unta. Solat duduk atas kuda tu boleh jaga tak kiblat?
Dia ikut kuda tupi kok ni, dia kok ni. Kuda tupi kok ni. Dia tak boleh nak jaga arah kiblat. Tapi semayang sah tak? Tetap sah dalam keadaan tu. Dia tak mutlak. Atas sampan, atas perahu, atas kapal. Kita dulu-dulu, orang tua kita nak pi haji, pi hantar Pulau Pinang, pi pelabuhan tu, naik kapal. Bila masuk waktu, kebetulan kapal tu bukan ke arah kiblat, tapi tak payah semayang lagi. Tak boleh semayang lagi lah. Nanti tanya kapten kapal. Kapten, bila agak-agak kapal ni nak pergi betul-betul arah kiblat, nak tukar? Tukar malam karang baru tukar. Malam karang. Zuhur dengan asar kami lagu mana ni? Kiblat tak betul ni. Tak boleh semayang ke? Boleh semayang. Kiblat tak betul pun. Hari ni kapal terbang. Kita duduk atas kapal terbang. Pilot, boleh tak? Saya duk test ni, kompas ni betul dah arah kiblat. Jadi saya nak semayang ni lebih kurang 5 minit. Sepanjang 5 minit ni kalau corner pun jangan corner. Patut corner dah. Jangan corner sebab saya habis semayang dulu baru corner. Mampus. Sebab apa? Sebab nak jaga kiblat. Tak boleh jaga. Hak ni diberi kelonggaran, diberi keuzuran. Tapi hari biasa ni, tak boleh lah. Hak biasa-biasa macam dia ikut tu imam semayang malam ni, tak boleh lah. Tak ada lah benda tu. Kena tetap semayang kok ni, tak boleh nak semayang kok belakang tu. Tapi kenapa disebut kibalal masyriqi wal maghrib? Kerana orang-orang Yahudi solat menghadap ke arah barat. Barat itulah terletaknya Masjidil Aqsa, arah barat tu adanya Masjid Daud, arah darat tu adalah Haikal Sulaiman. Di Palestin, di bumi Ilya, nama-nama dia. Dan di timur adalah arah solat orang-orang Nasrani. Orang Nasrani menghadap ke arah matahari terbit. Dia ada kisah dulu bila Maryam ni, dia nak menjauhkan diri daripada manusia. Al-Quran menceritakan dia menuju ke arah timur. Dan arah timur tu dijadikan arah kiblat bagi orang-orang Nasrani. Tapi teguran untuk musyrikin Mekah lagu mana? Musyrikin Mekah bukan timur, bukan barat. Kaabah di tempat mereka dah. Arah kiblat betul dah. Tapi pandangan mereka tentang Tuhan tu salah. Itulah tugas Nabi, datang nak memurnikan kembali ajaran tauhid peninggalan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Sebab masa hidup Nabi, musyrikin Mekah ni tauhid ke syirik? Mereka buat tauhid ke buat syirik? Buat syirik dengan menjadikan berhala, patung-patung, batu-batu, objek-objek tertentu sebagai sembahan bagi mereka. Allah, tapi adanya wasilah berhala untuk menyampaikan permohonan, permintaan, doa mereka kepada Allah. Tak perlu kepada wasilah-wasilah tu pun. Tak perlu kepada benda-benda tu pun. Berdoalah terus kepada Allah yang maha segala maha. Dia maha mendengar, dia maha berkuasa, dia maha mengabulkan doa. Semua duduk pada zat dia dah. Tak payahlah nak lalu kok patung, lalu kok berhala, lalu kok pusu, lalu kok kerih, lalu kok apa ni. Ni semua jalan-jalan yang boleh membawa kesyirikan kepada Allah. Kalau nak bagi senang faham, bila kita sebut syirik, ramai lagi yang keliru dan silap faham dengan syirik. Bila sebut syirik, dalam kepala selalu tergambar apa? Sembah berhala, sembah patung, sembah pokok, sembah tu, sembah ni. Tu kita buat, kamu ni syirik ni. Pusu besar, busuk jantan, syirik ni. Baik. Syirik ni yang paling simple dan mudah nak suruh kita faham ialah bila mana kita menganggap mana-mana kewujudan, mana-mana entiti, mana-mana makhluk selain daripada Allah, lalu kita menyamakan hal-hal tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari sudut hak-hak istimewa Allah. Apa dia hak istimewa Allah? Antara hak istimewa Allah ialah menciptakan, menjadikan. Tu hak istimewa Allah.
Menghidup dan mematikan, hak istimewa Allah. Menurunkan rezeki, bagi rezeki, hak istimewa Allah. Memberi manfaat, menolak mudarat, hak istimewa Allah. Menghidupkan dan mematikan, hak istimewa Allah. Hak istimewa Allah ni banyak, kita sebut berapa contoh. Tiba-tiba kita pi menyamakan hak-hak istimewa Allah ni dengan mana-mana kewujudan, mana-mana entiti, mana-mana makhluk. Contoh kita beranggapan, aku rasalah selain daripada Allah yang menjadikan dan menciptakan, ada makhluk lain yang nama dia sekian-sekian boleh menjadikan dan menciptakan sama seperti Allah. Cari penyakit. Ataupun kita kata ada entiti lain duduk di tempat sekian-sekian, dia juga boleh mematikan dan menghidupkan sama seperti kuasa Allah. Cari penyakit. Maksudnya kita apa-apa pun yang selain daripada Allah lalu kita samakan dengan hak istimewa Allah tadi, cari penyakit. Kita pergi sembah satu benda dengan menganggap dia pun boleh bagi manfaat, dia pun boleh menolak mudarat sama seperti Allah. Pasal apa kamu tak minta dengan Allah? Pasal apa kamu tak sembah Allah? Sebab aku percaya ada satu makhluk, bukan Tuhan, bukan Allah, tapi dia ni pun boleh bagi manfaat, boleh tolak mudarat. Tak ada apa? Tu hak simple syirik. Tapi kena ingat, pembahagian syirik bukan setakat jali khafi, syirik besar, syirik tersembunyi. Tapi syirik ni mudah nak faham, ingat 3 benda. Pertama, syirik yang kita boleh terjadi dengan benda-benda hidup. Yang kedua, syirik dengan benda-benda jamadat, benda mati. Yang ketiga, syirik dengan benda-benda yang bersifat abstrak. Apa dia benda hidup? Benda hidup, makhluk macam kita, manusia. Tiba-tiba satu orang tu Allah bagi kelebihan lah pada dia. Pelik sikit pada orang, pegang kelapa jadi santan terus. Wah, hebat dia ni. Pegang kelapa, santan terus. Keluar air kok jari. Boleh hidup orang mati, contoh. Dia orang macam kita, tapi Allah bagi kelebihan pada dia, jadi benda tu. Ni dah mati dah, tiba-tiba dia gosok-gosok, dia embuh, hidup balik macam Tuhan dah. Jadi bila dia bersifat demikian, kita pun menuhankan dia. Kita puja dia, kita tuju pada dia, kita minta pada dia, apa pada dia, seolah-olah dia tu Tuhan. Kita sembah dia, kita puja dia, meminta pada dia, dia sedangkan sama macam kita. Tu benda hidup, orang. Sedangkan dia pun kalau lapar kenapa? Dia mengaku Tuhan, kalau lapar kena makan. Tak ada mengaku Tuhan, aku akan tahan, aku tak makan, mampus dia. Kalau dia dahaga kena minum walaupun mengaku Tuhan. Ada kelebihan macam-macam pun. Kalau mengantuk kena tidur juga dia. Kalau nak beli kereta kena buat loan juga. Jangan main-main. Bukan kata Tuhan ni mengaku Tuhan. Sebab Tuhan kami bagi free kereta ni. Tak. Tuhan ke Tuhan nak 7 tahun ke 9 tahun Tuhan. Jangan main dengan orang jual kereta. Dia tak kira hang mengaku Tuhan kamu siapa nak buat loan. Bank mana nak buat interest sekian-sekian. Tuhan pun aku tak kira 3.5 interest. Bayar bulan-bulan 600.5. Kalau sakit kepala Panadol 2 biji juga. Macam kita. Jadi bukan kebodoh kalau kita menganggap dia yang sama macam kita, ada kelemahan, ada kekurangan, nak angkat, nak nobat dia sebagai Tuhan kita. Sungguh sadis lah kalau buat demikian. Yang kedua, mungkin hak hidup tu binatang. Jumpa lembu ke, jumpa binatang apa ke, pelik ni, bulu dia ni kok terbalik ni. Kita tak boleh, orang Melayu, lebih-lebih orang Melayu. Hak pelik sikit. Bulu selalu mari kok gini. Tiba-tiba bulu dia kok ni. Pelik ni kok ni bulu ni terbalik bulu ni. Kita pula kanser stage 5. Padahal stage 4, 5 tu nak bagi teruk sangat lah tu. Doktor kata tak ada harapan dah. Tiba-tiba kita pun pergi duk gosok. Pelik lembu ni. Kebetulan esok check up. Doktor kata tak ada satu virus pun ni. Complete, bersih, suci. Tak ada sikit abuk. Ke semalam aku gosok lembu tu yang jadi hilang ni. Tengok dia start dah. Lepas tu bila jadi kat dia, apa biasanya akan berlaku?
Yang akan berlaku, dia akan promosikan benda ni. Bukan main-main. Dia pergi cari hak sama dengan dia dulu. Aku stage 5, pergi gosok menatang tu, licin, clear. Kok-kok hang lah baru stage 3, lagi cepat sembuh. Tu cuba pi takdir Allah bagi mudah, kawan tu pergi gosok, hilang juga. Lepas tu bukan kata kanser lah, hak kencing manis pun akan pi, darah tinggi pun akan pi, semua clear. Kalau semua sembuh, agak-agak apa akan jadi pada lembu tu? Dia tak duk ragut rumput kat padang dah, dia masuk muzium terus. Tuan lembu lepas ni, sebelum ni aku bagi free, hang gosok free. Kali ni dah semua sembuh, kurang-kurang RM50, 100 lah sekali datang nak gosok. Maka marilah 50 gosok, 100 gosok. Dia start dah. Tak nampak dah jadi terhijab dah Allah tu. Sebab apa duk nampak benda ni? Hak mati sama macam musyrikin Mekah lah. Hak mati tu maksudnya benda-benda jamadat, batu ke, pokok ke, arca tertentu ke, buat tembaga ke, buat daripada besi. Satu lagi yang kita terlepas pandang, hak abstrak. Apa dia abstrak? Abstrak ni benda wujud, tapi kita tak boleh nak cerita, nak rupakan dia. Apa dia contoh benda abstrak? Roh. Roh kita. Percaya tak roh ni ada? Percaya. Tapi cuba rupakan roh kita, rupa ke mana? Tak boleh. Sakit, orang penampak, pang, aduh sakitnya. Lagu mana rupa sakit? Cuba macam sebut sikit rupa sakit, lagu mana? Rasa boleh habaq sakit, tapi nak cerita rupa sakit ni lebih kurang muka Syahrukh Khan. Tak boleh. Aku jatuh cinta lah. Aku dilanda perasaan jatuh cinta. Cuba gambarkan, tunjulkan jatuh cinta tu rupa lagu mana. Dia melibatkan perasaan abstrak, ada, tapi rupa tak tahu. Salah satu syirik yang datang dalam bentuk abstrak, hawa nafsu kita. Hawa nafsu semua orang ada, abstrak, percaya ada, tapi kita tak boleh nak hurai. Pasal apa hawa nafsu ni jadi Tuhan? Kita tak pernah menganggap dia tu Tuhan, tapi perbuatan kita seolah-olah mengesahkan kita tu menuhankan dia. Bila mana kita membelakangkan Allah. Allah suruh semayang, hawa nafsu kata apa? Tak payah semayang lah, bukan jadi apa pun kalau tak semayang. Kita pun dengar kata hati kita, dengar hawa nafsu kita, tinggal semayang. Mari bulan Ramadan 15 hari lagi, semua orang pakat puasa, kita pula jadi geng berkorban. Tahu geng berkorban? Jadi geng berkorban, tak payah puasa lah, tak jadi apa pun. Kita ikut siapa lah ni? Ikut hawa nafsu kita untuk tak mau puasa. Ikut hawa nafsu kita untuk tak mau bayar zakat. Ikut hawa nafsu kita untuk tak buat ibadah tu, tak buat ibadah ni, tak buat perintah ni. Semua kita langgar. Seolah-olah dia dah jadi Tuhan bagi kita. Nampak tak? Ni ramai terlepas pandang. Semua orang tak terkecuali lah bab-bab macam ni. Okey. Kenapa musyrikin Mekah? Musyrikin Mekah arah dia Kaabah, tapi macam saya sebut tadilah, pemahaman mereka tentang Allah tu salah. Jadi Allah pun tegur mereka. Tapi cuba tuan-tuan bayangkan, bayangkan sekejap. Tak berasa ke betapa bodohnya mereka ni sembah berhala? Apa sebenarnya yang ada pada berhala? Spirit tu ke? Satu entiti ke? Kalau sekadar betul-betul batu, orang bodoh pun boleh faham. Contoh kalau kita ambil betul-betul batu, kita ambil simen, kita ambil batu, kita sendiri yang buat, kita sendiri yang rupa, kita sendiri yang bentuk, kita sendiri yang create, kita sendiri nak pergi sembah dia. Cerdik ke bodoh? Kita ada otak ni, kita rasa tu perbuatan bodoh. Rasa orang bodoh pun boleh faham benda ni, sifir ni, kaedah ni. Tapi yang jadi nak sembah tu, apa sebenarnya yang mereka anggapkan pada patung tu? Kalau sekadar batu kosong, batu tak ada nilai tu, orang bodoh pun boleh faham benda tu bodoh. Tapi di sisi penyembah berhala tu, apa kelebihan, apa kepentingan tu? Sebab dia melihat kepada spirit, spiritual. Patung tu siapa sebenarnya? Kembali kepada tu. Asal dia, contoh dalam Quran kan Allah sebut Lata, Uzza, Manat dalam surah An-Najm. Ayat 19, ayat 20, ayat 21 tu. Tu semua adalah manusia-manusia soleh.
Lata, Uzza. Manat tu untuk bomoh. Manat, kita sebut Manata tu bomoh perempuan. Sebab tu biasanya berhala Manat ni disembah atas tujuan-tujuan penyembuhan. Kalau Lata dengan Uzza tu hak umum. Tapi kalau kita sakit perut, sakit tu, sebab dia tu Manat tu dulu bomoh perempuan. Jadi dia lebih kepada permohonan ke arah-arah penyakit dan penyembuhan. Aku sakit perut, tolong sembuhkan. Aku sakit tu, aku sakit ni. Tu untuk Manat. Dia berada di mana? Di Qudai. Tempat Nabi singgah waktu nak berhijrah dulu. Disembah oleh orang-orang Madinah, Aus dan Khazraj, termasuk orang-orang hak menyembah patung Manat. Kalau Lata tu di Taif. Kalau Uzza, Bani Ghatfan. Dia ada tempat-tempat dia. Semua dah dimusnahkan oleh Nabi selepas 360 yang berada di bumi Mekah. Kalau kita tengok bahasan orientalis barat, bila tengok bodohnya orang Arab zaman jahiliah, sembah patung, sembah batu, yang mereka anggap dewa tu dewa ni, dewi tu dewi ni. Tuan-tuan rasa macam mana? Tuan-tuan rasa macam mana? Baik. Dengar betul-betul. Walaupun kita juga punya perasaan yang sama, beranggapan yang sama, macam tak ada akal sangat ke, tak ada fikiran sangat ke, tak boleh ke nak guna sekelumit pemikiran, kecerdikan hak ada daripada duk sembah benda-benda macam ni. Yang Allah gambarkan dalam Quran tu, kalau lalat sekok mai hinggap atas hidung dia, apa dia boleh buat? Allah bagi metafora, Allah bagi simbolik, Allah bagi analogi. Kalau seekor lalat mari terbang duduk atas hidung patung berhala yang musyrikin Mekah sembah tu, patung berhala tu boleh buat apa kat lalat tu? Nak marah boleh? Jengil mata, merah, tak lari lalat tu. Nak hembuh pun tak boleh duduk atas hidung. Celaka lalat ni, tak boleh. Pedang di tangan, trisula belah kiri, cak nak bunuh lalat tak boleh. Nak bergerak sikit pun tak boleh. Nak sepak tak boleh. Nak kuih tak boleh. Nak jentik tak boleh. Jadi kamu pula hak ada otak pi sembah dia. Jadi amat lemahlah orang yang menyembah dan yang disembah. Allah gambarkan hak sembah dia pun lemah, hak dia kena sembah pun lemah. Jadi kita kena lihat secara universal. Keluar sikit, sebab berhala ni adalah pesan universal, bukan setakat bumi Mekah. Baik, lagu mana kita nak dapatkan fakta sejarah? Kembali semula kepada tamadun yang paling awal. Dalam sejarah dunia, peradaban dan tamadun yang paling awal, tamadun apa? Di Iraq kuno tu lah, Mesopotamia. Tamadun Babylon, Uruk dan sebagainya. Tamadun Mesopotamia dah ada berhala pun. Kepercayaan kepada dewa-dewi. Biasanya tiga lah yang utama, walaupun ratus-ratus dewa tu. An ataupun Anu. Anu tu pendek lagi, Anunnaki. Pernah dengar Anunnaki? Mak Saleh pernah buat filem nama Anunnaki, tapi diharamkan di seluruh dunia. Kerana mereka mempercayai Anunnaki itulah yang menciptakan kita semua, bukannya Tuhan. Makhluk yang nama Anunnaki itu. Pendek dia sebut An, pendek lagi Anu. Sebenarnya dari Anunnaki dia ada dua lagi, Enlil, Enki. Ni tiga dewa besar dalam tamadun Mesopotamia. Ada lagi hak lain. Kemudian turun sikit, tamadun Mesir purba. Mesir ada Osiris, ada Isis, ada Horus. Kalau di belahan lain ada Mut, ada Amun, ada Khonsu, Mesir juga. Kemudian lepas Mesir ada apa? Tamadun Yunani kuno. Yunani kuno, tuan-tuan belajar sejarah tingkatan 5, dewa-dewa Olympus pun dah ada 12 dah. Hak terkenal Zeus, Apollo, Athena.
Ada 12 semua, tapi 3 tu turun sikit. Lepas Yunani kuno, Romawi, zaman Rom, Jupiter, Juno, Minerva. Turun lagi, lembah Indus, Hindu, India, Brahma, Vishnu, Shiva. 3, banyak lagi. Turun lagi, Skandinavia. Tahu kawasan Skandinavia? No, kawasan Finland, Sweden, Norway, no, Skandinavia. Odin tu lah. Odin, Willy, Thor, geng-geng Thor apa semua tu, kawasan-kawasan tu lah. Turun lagi, Achaemenid, zaman Parsi kuno, ada Ahura Mazda, ada Mitra, ada Anahita. Yang pertama kita sebut itulah terkandung dalam sirah, itulah terkandung dalam tarikh sejarah di Mekah. Hak saya sebut satu-satu tadi, semua di luar Mekah, semua tak ada kaitan dengan musyrikin Mekah. Tapi benda tu sama ke berbeza? Sama, tuan-tuan. Sejak awal lagi, penyembahan kepada berhala, penyembahan kepada dewa dan dewi ni dah berakar umbi. Dia punya roots. Dan akhirnya sampai ke bumi Mekah. Kadang-kadang tu nama je berbeza. Kita tilik pada asal usul, benda tu sama je. Bila masuk ke tamadun ni, bila masuk peradaban ni, nama tu jadi tukar. Jadi dari sudut kalau non-Muslim or Orientalis nak mencaci, nak merendah, nak memperleceh, oh macam bodoh sangat sembah. Lihat this fact. Inilah asal dia. Maksudnya jalan ni semua adalah jalan penentang para Nabi dan Rasul. Mesopotamia tu sejak zaman mana? Zaman Nabi ketiga, zaman Nabi Nuh lagi. Maksudnya ada jalan para Nabi dan Rasul, ada jalan kepercayaan kepada dewa-dewa ni yang bersalahan dengan Tuhan yang sebenar. Jadi jalan para Nabi dan Rasul nak memperkenalkan pada manusia Tuhan sebenar bagi kita semua. Agama sebenar bagi kita semua. Aturan sebenar bagi kita semua. Firman sebenar bagi kita semua. Jadi bukan sekadar persoalan kiblat. Nampak dah makna ayat tu yang sebenar. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Jadi bukanlah semata-mata kebaikan tu kamu menghadap wajah kamu ke arah kiblat. Bukan nak menafikan kebaikan arah kiblat tu, tapi tu bukan persoalan kebaikan dalam agama semata-mata. Sebab tu Allah sebut walakinnal birra man amana billah. Kebaikan yang sebenar dalam agama, hak nombor 1, kamu kena beriman kepada Allah. Bila beriman kepada Allah, putus semua sanggahan-sanggahan tadi. Cukup mudah. Lagu mana? Nak sangat bermain dengan kiblat. Katakanlah hari ini orang Yahudi menghadap kiblat yang betul, Nasrani menghadap kiblat betul, agama lain menghadap kiblat yang betul dalam solat dan semayang, cuma satu saja mereka tak ada, beriman kepada Allah. Hak jadi kepentingan. Soalan dia, walaupun kiblat tu betul, iman tak ada kepada Allah, sah atau tidak semayang tu? Poin yang cukup sakral. Oi, kiblat kami tak lari satu poin pun, tapi kamu tu semayang tu beriman kepada Allah ke tak? Oh, Allah tak ada, tak beriman langsung. Sah ke tak? Sah ke tak semayang tu? Tak sah langsung, tak ada nilai langsung. Jadi tu poin yang kita nak jawab. Bukan kata nak menafikan arah kiblat tu cuma persoalan kecil. Sebahagian dari agama, kamu nak membesar-besarkan benda tu. Muhammad pasal apa menghadap kat kami, pasal apa sekejap kau ni tu benda kecil. Hak nombor 1 nak ajak kamu semua beriman kepada satu Tuhan Allah. Tak ada iman kepada Tuhan ni, menghadaplah betul macam mana, pakaian bersih macam mana, hati bersih macam mana, tempat kamu semayang bersih macam mana, tak sah dan tak diterima. Nampak tak? Yes. Nak pukul 10 dah ni. Saya tak sedap lah. Bila mikrofon duduk depan ni. Pukul 8, pukul 9. Nak 2 jam dah ni. Nak berhenti ke go on lagi? Boleh ke? Nak berhenti? Dan nak berhenti pun tak apa. Saya tak ada masalah. Kesian juga orang-orang hak 60, 70 ni. Orang muda memang go on lah dia. Lagu mana? Tok Imam sendiri? Tak, saya tak kisah. Cuma takut lepas ni Tok Imam
Lain kali tak payah panggil sampai 3 jam ustaz. Takut lagu tu lah pula keluar. 3 jam tak berhenti lagi, bukan dia. Kita tak apa. Tak apalah, kita pergi sikit lagi perapatan. Baik. Wal yaumil akhir. Sebelum tu, wai kibalal masyriqi wal maghrib. Kalau kita belajar buku geografi, mata pelajaran geografi dulu, arah mata angin yang paling dominan ada berapa? 4. Timur, barat, utara, selatan. Tapi dalam Quran selalu mention masyriqi wal maghrib. Timur barat, timur barat, tak ada utara selatan. Bukan nak menafikan kewujudan mata angin dan arah tu. Tapi why dalam Quran hanya mention timur barat, tak masuk utara selatan. Why? Okey. Ada sebahagian ulama sebut disebutkan timur dan barat kerana dominan bagi penghidupan manusia ni yang paling banyak memang hanya di timur dan di barat. Sebab utara dan selatan ada apa? Utara dan selatan ada apa? Kutub. Kutub ni ada apa? Ais salji. Bukan nak nafikan kewujudan manusia, ada Eskimo, ada jenis-jenis tertentu tu, tapi sikit. Peratusan yang paling besar penghidupan manusia atas muka bumi ini berada di belahan timur dan di belahan barat. Kalau kita cerita pun, kerajaan yang hebat di timur, kerajaan yang hebat di barat, pemimpin agung di timur, pemimpin agung di barat. Macam tu. Kalau nak jumpa utara selatan, kena main dengan Cina lah biasanya. Kalau Cina macam-macam lah. Pengemis Finik Timur, pengemis utara, pedang selatan, atau komik lah tu. Mesti dia akan libatkan semua 4 mata angin tu kan. Okey. Yang kedua, hari akhirat. Kenapa kena beriman dengan hari akhirat? Hari akhirat ni lah hari di mana Allah akan menunjukkan, memodelkan zatnya sebagai Tuhan yang maha adil. Sebab orang-orang musyrikin Mekah, mereka tak percaya adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan. Pernah ada di kalangan mereka ni nak sindir Nabi, mereka bawa tulang-tulang dari sembelihan unta-unta. Unta-unta hak lama dah disembelih, hak tinggal tulang tu dia bawa jumpa Nabi. Agak-agak lagu manalah Tuhan kamu nak bagi tulang ni tangkuk balik, tumbuh isi balik, buah daging balik. Sebab tak mau percaya dan beriman. Baik, simple tuan-tuan. Kalaulah hidup kita ni berakhir benar-benar dengan kematian. Kita mati, tamat kisah, kita mati, habis cerita, tak bangkit balik, tak diadili oleh Allah. Kalau benar-benar demikian, di mana keadilan akan dapat dicapai? Berapa ramai yang mati dalam keadaan sedang menuntut keadilan? Kalau akhirat tak ada, di mana keadilan tu akan dapat dikembalikan pada tuan dan haknya? Contohlah kita kata, seorang tu difitnah, membunuh orang, orang lain bunuh, dia ada di tempat kejadian, tiba-tiba tinggal dia seorang, orang lain pakat lari, orang pun fitnah dia. Lalu bila dimahkamahkan dia, dikeskan dia, dia dijatuhkan hukuman bunuh, hukuman gantung, hukuman pancung, dia meninggal. Dalam keadaan terfitnah, dalam keadaan dia nak menuntut hak keadilan, dia difitnah. Tiba-tiba mati dia, habis cerita. Berapa ramai dah sebelum ni yang mati kerana dibom, dibunuh tanpa pembelaan, mati kerana difitnah, mati kerana dipersiakan, mati kerana dikhianati, yang kalau boleh dia nak menuntut setiap ni, tapi mati habis cerita. Di mana keadilan tu akan dapat dicapai? Tidak lain dan tidak bukan kecuali dibangkitkan kembali untuk diisukan kembali kes dia. Tapi bukan mahkamah dunia adalah, bukan hakim dunia adalah, Allah sendiri dah. Baru adil, baru puas hati. Kerana bila Allah menghakimi, dia tak tertinggal satu detik pun. Daripada kehidupan kita, masa berjalan tu semua akan diadili. Puas hati.
Satu lagi persoalan yang paling simple dan senang, kalau hidup kita mati habis cerita, atas dunia ni bagi tuan-tuan dan puan-puan, hidup baik ke jadi jahat? Simple. Rasa-rasa mati habis cerita, baik ke baik jadi jahat? Nak jadi baik ke nak jadi jahat? Rogol orang mati habis cerita, tak kena balas. Curi duit orang, tak kena balas. Rompok, tak kena balas. Bunuh orang, tak kena balas. Bukan tak kena balas, maksudnya waktu atas hidup tu mungkin orang bunuh balik, tapi lepas tu tak ada dah. Buat semua benda jahat pun mati, kalau terlepas semua tu, mencuri orang tak pernah tahu, rasuah orang tak pernah tahu, tembok orang tak pernah tahu, semua selamat, dirahsiakan, mati habis cerita. Hak buat baik ni kena fitnah, mati habis cerita juga. Semayang tak berhenti, mati habis cerita juga. Puasa berbuih-buih mulut tahan lapar, mati habis cerita juga. Baik jadi baik kan jadi jahat? Tetap nak jadi baik kan? Kuasa kebaikan tu, tapi tak ada nilai lah kan kebaikan yang kita buat, sebab mati tak ada nak dibalas apa. Cuma sekadar mungkin baik atas dunia, orang puji kita, orang tolong kita, orang suka kita, orang gembira kita, tapi mati habis. Sama macam dalam kubur, duduk sebelah, hang dapat apa? Tak dapat apa, biasa mati. Macam hang juga, tinggal tulang, tinggal tengkorak. Itulah penting nak bawa kepada hari kiamat. Sebab ada pembalasan tu nak suruh orang takut. Nak suruh kita ni takut waktu hidup atas dunia, jangan buat benda yang Allah larang, jangan buat benda yang Allah tak suka. Kalau buat hak tu, cari penyakit. Ada bebanan dia, ada amanah dia, ada tanggungjawab dia. Contoh, Nabi Isra' Mi'raj. Nabi Isra' Mi'raj dipertontonkan sebahagian dosa-dosa. Contoh, tak semayang. Tak semayang, Nabi nampak apa? Orang tu ambil batu, ketuk atas kepala sendiri, pecah, berkecah. Elok balik, ambil batu lagi, ketuk lagi, pecah pula. Ambil lagi, ketuk lagi. Tu orang tak semayang. Orang mengumpat, tarik lidah, gunting, putih, tumbuh balik. Tarik lidah, gunting, putih, tumbuh balik. Orang hak berzina diberikan dua hidangan, satu daging hak elok, satu daging hak tak elok. Dia pergi pilih mana? Dia pergi pilih daging hak tak elok. Ada orang tu dia pikul, dia berat dah, dia ambil lagi, tak lagi. Orang tu orang yang tak sanggup untuk memikul amanah dan tanggungjawab. Tak padan dengan daya dia, tak padan dengan usaha dia, tapi dia nak macam-macam. Dah sekali mengundang keadaan demikian. Tapi bila saya ceramah Isra' Mi'raj baru ni, ada budak muda tanya. Budak muda, bila orang bagi tanya, dia nak tanya. Bila dia tanya tu, saya tak boleh jawab lah. Abang terus tak boleh jawab. Dia tak boleh nak memandai-mandai jawab ni. Dia tanya, betul Ustaz? Maksudnya kalau orang tak semayang macam ni, macam mana dia tu daripada hak Nabi nampak tu 5 benda dia buat, lagu mana dia nak jalani hukuman tu? Contoh dia tak semayang tu, empah kepala kat batu, tiba-tiba dalam masa yang sama dia tak mengumpat, adakah keteng? Nak buat 5 tu sekaligus. Maksud dia macam tu, 5 sekaligus. Dia nak satu-satu ke dia nak buat macam mana? Tu saya memang tak boleh jawab lah. Ke mana pandai Allah lah. Adakah lepas ketuk kepala dia pergi gunting, lepas tu hak bahagian dia ni, hak bahagian ni ulang balik ke, wallahu alam. Saya tak boleh nak jawab. Allah pandailah buat tu. Kalau 10 pun 10 lah. Tapi bagus juga dia terfikir nak tanya macam tu kan. Dah kena 5, macam mana nak buat sekaligus tu? Agak-agak bila Rasulullah dah ditunjukkan demikian, tak mau semayang lagi ke? Nak tinggal semayang lagi ke? Sebab kita rasa lah ni kita tinggal pun tak kena apa, tak jadi apa. Tak jadi apa, sebab tu duk tinggal lagi, sebab tu malas lagi. Kalau Allah buat betul-betul benda tu waktu atas dunia, lagu mana? Kering-kering. Assalamualaikum. Cikgu kan? Guru Ustaz, minta maaf, saya datang lewat hari ni. Awak pergi klinik dulu, kepala berdarah. Tahu dah hang tak semayang subuh.
Tahu dah pasal apa? Sebab tadi tak sembahyang subuh, keluar rumah ambil batu besar, kong atas kepala. Berdarah. Tu telefon rosak tu, mari lewat sikit sebab pergi klinik. Lepas tu kalau doktor saja nak main, hang ni hari ni saja 5 kali dah kepala berdarah ni. Maksudnya apa tu? 5 kali, 5 waktu tak sembahyang. Lepas tu agak-agak orang mengumpat, ambil gunting lidah sendiri tu, lagu mana? Nak mengumpat lagi tak lepas tu agak-agak? Tak dah tuan-tuan. Tak tahulah, takut dia rasa seronok sebab gunting tumbuh balik, gunting tumbuh balik, takut jadi main-main. Allah nak tunjuk, Allah tak tunjuk lagi semua tu. Nanti betul-betul kita yang duk berasa dengan agakkan kita batu pecah kepala, tapi batu lagu mana? Perasaan sakit tu sakit macam atas dunia kena batu ke? Allah bertambahkan beban sakit berkali ratus ganda tu, wallahu alam. Tapi benda tu sama-sama rasalah kalau kita tu meninggalkan arahan dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang tanya, why Masjidil Haram, Masjidil Aqsa? Tidak masjid lain, tidak tempat lain. Kita kena ingat, ambil sikit. Perjalanan Isra' Mi'raj Nabi ni dia ada dua benda. Satu vertikal, satu horizontal. Vertikal apa? Vertikal menegak ke melintang? Vertikal menegak. Satu lagi horizontal melintang. Horizontal tu Isra', menegak tu Mi'raj. Cuma persoalan dia, why Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa? Kita perlu ingat, dua tempat ni adalah main pusat dakwah. Dua tempat ni adalah main dakwah, pusat sentral dakwah. Pertama didominasi oleh anak-anak Nabi Ibrahim. Satu didominasi oleh keturunan Ishak, satu lagi didominasi oleh keturunan Ismail. Keturunan Ishak yang melahirkan Nabi Bani Israel tu pusat dakwah dia, Masjidil Aqsa. Sebab tu dia bumi yang diberkahi. Sebab sebahagian Nabi lahir di situ. Sebahagian wahyu yang diturunkan pada Nabi dan Rasul di situ. Tempat berdakwah sebahagian Nabi dan Rasul di situ. Tempat wafat sebahagian Nabi dan Rasul di situ. Hak ni pula main, dia punya pusat sentral dakwah dia keturunan adik-beradik Ishak, Ismail. Lahir Nabi Muhammad juga akan jadi pusat dakwah. Tapi kenapa Masjidil Haram pi ke Masjidil Aqsa dan kembali semula ke Masjidil Haram? Kerana nak mengambil alih main sentral di belah ni. Kenapa? Bukan salah pada ajaran para nabi dan rasul terdahulu, tak salah. Bukan pada kitab yang pernah diturunkan, bukan pada wahyu yang pernah diturunkan. Tetapi ajaran-ajaran daripada wahyu nabi-nabi dan rasul terdahulu sudah dikhianati kesuciannya. Buka surah Baqarah, buka surah Imran, buka surah depan-depan, Allah menggambarkan pengkhianatan para rabbai-rabbai Yahudi dalam menjaga keaslian dan ketulinan serta kesucian agama pusat dakwah belah ni. Dalam Al-Quran Allah gambarkan mereka menulis ayat-ayat tertentu dengan tangan-tangan mereka lalu mendakwa kepada orang ramai bahawa itu adalah ayat-ayat Allah. Padahal bukan ayat Tuhan, bukan firman Tuhan. Dia tulis sendiri, ni ayat Tuhan, ni firman Allah. Ada yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ada yang menyembunyikan kebenaran. Ini antara sebab Allah murka pada golongan Yahudi. Yang kita dah ulang tu, ghairil maghdubi alaihim. Kenapa Allah marah sangat dengan Yahudi? Dua benda saja. Pertama, mereka tahu benda betul dan mereka menyembunyikan kebenaran tersebut.